Untuk orang biasa, mereka simpan nombor, tetapi orang kaya, mereka simpan nilai. Tambahan nombor semata-mata tak bermaksud anda bertambah kaya. Ada ketikanya, pertambahan nombor itu menandakan anda semakin miskin. Dan ada ketikanya, nombor tidak bertambah, tetapi anda semakin kaya. Simpanan dalam bentuk duit kertas, sama ada dalam tangan atau bank, anda sebenarnya hanya menyimpan nombor. Dan nilainya bukan pada nombor ataupun kertas, tetapi pada jaminan kerajaan. Walaupun nombornya masih kekal, tetapi nilainya itu akan semakin merosot dalam jangka panjang. Simpanan duit di bank hanya sesuai untuk simpanan jangka pendek dan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan sahaja. Untuk jangka panjang, jangan simpan duit yang banyak di dalam bank. Hartawan dia tak menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk duit yang banyak di bank. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk harta yang boleh bertahan nilainya dalam jangka panjang. Mereka simpan emas, hartanah yang boleh disewakan, tanah yang mendatangkan hasil, atau bisnes yang berpotensi untuk berkembang pada masa depan. Jika anda mempunyai bajet yang besar, simpanlah dalam bentuk hartanah yang boleh disewakan atau tanah yang boleh diusahakan. Tapi jika bajet anda lebih kecil, anda boleh simpan dalam bentuk emas. Cara paling mudah, anda boleh menabung di akaun emas Gap bersama Public Gold. Anda boleh menabung serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Cukup gram dalam akaun, anda boleh keluarkan emas dalam 14 saiz emas bersesuaian dengan matlamat simpanan anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas dengan Public Gold, anda boleh tekan bilik biru, isi nama anda, nombor telefon anda, email dan juga tempat anda. Kemudian saya akan kontak anda dan saya akan bimbing anda sebaiknya.